Tapi macam Hadi cakap tadi, macam ada satu masalah atau beban dalam segi nak mengimbangi peranan sebagai seorang pemimpin Melayu Islam dan juga pemimpin yang mewakili seluruh negara. Sebenarnya dia tak selalu at loggerheads ataupun opposite side. Kalau kita tanya soalan nak cari perseimbangan tu, itu soalan yang salah. Kita harus cari persamaan, kerana dalam sirah Rasulullah SAW pun juga kita tengok macam semua orang lain-lain rambut lain-lain tapi semua hitam. Saya pun dah putih sikit lah. Saya putih banyak. Tapi semua berbeza, tapi ada antara kita persamaan yang sama. Kita harus cari persamaan. Itu tanggungjawab seorang pemimpin untuk menyatukan. Soalan terakhir saya rasa untuk segmen ni lebih soalan yang praktikal lah. Kita semua tahu ialah seorang peguam di firma guaman yang mengenangani kes antarabangsa ni semua, pendapatannya agak lumayan lah. Jadi dari segi pertimbangan kewangan tu, menyertai pemerintah tu bagaimana? PM cakap cannot match you. Dia banyak lagi lah, kerana my law interest, my business interest pun, kalau you run your own business, your profit semua kan, I have to sell my equity share in order to join the government. So memang pengorbanan kewangan tu lah besar. Mungkin itulah sebabnya ramai yang tak mahu tampil dari sektor privat lah. Tapi rasanya macam there is something that money cannot buy. Kita bagi orang Islam, kita tahu actually the most important thing, the most important commodity, most priceless commodity is your time. I have finite. So what do I do with this commodity in order to have my best ROI, return of investment in the akhirat? So duit kita insyaAllah rezeki Allah berikan, tapi peluang saya tak nak nanti akhir nanti my wife cakap nanti you complain. I know you lah, kalau nanti mesti complain, kenapa tak buat ini, tak buat itu. Kau buat, masuk lah, do something about it. That's why it's not easy. So it didn't it took several phone calls. Several phone calls. Then after I was in Jakarta, then dia telefon lagi. So like, how you decided? Kena berbual dengan my Minister for Home Affairs lah. My wife. Who merangkumi MOF juga. Tapi dia seorang yang banyak sabar, banyak faham. Dan dia cakap, ini bukan tentang kita, alhamdulillah lebih selesa daripada banyak orang, dan kita syukur. Jadi insyaAllah kalau dapat peluang ini, tak tahu berapa lama saya dapat peluang ini, dan kita akan gunakan yang terbaik, make full use of the time, make full use of the opportunity to serve